ataupun Ketua Pembangkang DUN Negeri Sembilan yang membuat pendedahan. Kononnya usaha Hamzah untuk membawa bersatu kepada UMNO, kepada PN bersama dengan BN, gitulah katanya. Seolahnya satu perkara yang seolah ini satu perkara yang jahat Hamzah buat untuk bersatu. Kalau bersatu tidak mau penyatuan Melayu, bersatu lagi jahat. Sebab NGO melihat Melayu kena bersatu. Penyatuan Melayu mesti dilakukan untuk menempuh PIU ke-16. Sebab kita tak mahu DAP lagi merintah. Jadi yang mereka takut sangat kalau Hamzah nak runding dengan UMNO, dengan PAS kerjasama bersatu, apa masalah? Ini yang NGO nak. Ini yang orang Melayu nak. Yang dia tak nak, kenapa? Dia sedar tak ada pihak juga di kalangan bersatu nak bawa bersatu atau PN bersama dengan PH? Orang Melayu nak bersama sekarang dengan siapa? Orang Melayu nak bersama parti-parti Melayu. Orang Melayu nak bersama-sama PAS, bersama UMNO, bersatu, bergabung supaya satu lawan satu dengan PH. Tapi kalau ada pihak nak bawa bersatu kerjasama dengan PH, ini dah luar tabi'i. Patah balik kerjasama dengan DAP. Siapa nak ikut bila ada parti yang lain nak bawa kerjasama dengan DAP? Sebab kita tahu juga kalau dia nak tuduh Hamzah, kita pun boleh tuduh. Dan dengar kata memang betul. Mungkin dia orang nak pecat Hamzah tak mau lagi. Dia tak buang yang mana-mana menentang pihak tim A. Apa tujuan dia? Sebab dia boleh buat keputusan dengan mudah, sama dia nak bawa bersatu atau bawa PN. Kalau dia nak bawa PN dengan PH bersama Anwar Ibrahim, maknanya dia nak tolak PAS keluar daripada PN. Silakan, NGO Melayu akan ucap terima kasih banyak. Biarlah PAS bersendirian bersama dengan tim-tim Hamzah. Kalau Hamzah kena pecat, bergabung dengan Payung Besar Melayu dengan Tun form, kita bergerak dengan Payung Besar Melayu. Soal logo kemudian kita akan bincang, dan Hamzah lead Payung Besar Melayu ni dengan Tun tak berapa sihat. Hamzah will lead, insya-Allah Melayu akan bergabung, Melayu akan bersatu. Dan ajak sekali UMNO, saya nak ingatkan Tok Guru Haji Hadi Awang dalam musyarat Payung Besar Melayu mengingatkan supaya kita tidak boleh tinggalkan UMNO. Tok Guru sendiri cakap dalam musyarat. Tapi ada pemimpin lain dengan bangga, kita dah ada parti-parti kecil-kecil bersama, dah ada 2-3 parti kecil bersama dengan IPR, kononnya duduk bawah PN. Kita dah terjamin penyokong undi Melayu, kita nak cik sikit je bukan Melayu, hilang terus. Ini akan hilang terus undi Melayu. Percayalah, kalau bersatu nak bersama dengan PH, bersatu akan hilang kursi semua. Saya percaya ini keburukan terhadap Hamzah berlebih-lebihan. Dan Hamzah ni walaupun orang kata nampak ketokohan dia, because dia tak pernah lagi jadi ketua negara, timbalan ke apa ke, tapi majoriti orang politik senang dengan Hamzah, semua pihak senang dengan Hamzah. Jadi saya cakap dengan Datuk Seri Hamzah, kalau dia orang nak pecat, alhamdulillah, saya suka. Saya cakap terpulang kepada Datuk Seri nak buat macam mana untuk masa depan politik. Kita akan tetap bersama kumpulan yang besar daripada PN dan PAS, kita akan bersama, insya-Allah. Ke mana-mana parti yang sombong, yang kerjasama dengan tokoh-tokoh luar tabi'i ni, tak ada orang ikut. Kita dilarang oleh Islam. Allah dah sebut dalam Al-Quran, jangan kita ikut puak-puak yang songsang ni. Dan kita janganlah percaya puak-puak ni, kerana mereka semua dah termakan dengan nasi-nasi luar punya suapan semasa jadi pembangkang dulu. Adakah pendapat Pak Said bila berlaku begini seolah-olah menjawab sedikit kenapa krisis pelantikan pengurusi PN sedikit terbantut, seolah-olah sengaja dipandang-pandangkan kerana
pendapat pasal kenapa begitu, sebab seolah tak nak PAS lead PN supaya PAS yang lead PN akan membawa lonjakan lebih besar dan ada move lebih besar, dan seolah-olah mahu meneruskan Tan Sri Muhyiddin walaupun dah meletak jawatan, tapi seolah-olah mahu menghapuskan fungsi PN menjadi pengerusi Majlis Eksekutif Presiden. Komen Pak Said. Dia sekarang ni sebenarnya dia tunggu masa. Dia nak hilangkan pengaruh Hamzah dalam Bersatu. Sebab majoriti dalam pimpinan tertinggi Bersatu adalah penyokong-penyokong Hamzah. Sebenarnya bukan penyokong Hamzah lah, penyokong Tan Sri juga peringkat awalnya. betul. Tapi ada pihak-pihak yang kaki cocok yang mempengaruhi Tan Sri dah mulalah dilihat ada perbuatan kuasa dalam Bersatu. Jadi jika mereka dapat kurangkan pengaruh Hamzah di peringkat pusat, dan mereka akan buat keputusan. Keputusan ni lah dia akan letak siapa yang nombor 2, siapa yang boleh duduk dalam mesyuarat peringkat PN, dan disebabkan kononnya PAS dibimbangi akan hilang kepercayaan kaum lain terhadap PN. PAS pun faham keadaan ni, tapi Hamzah of course tak akan disokong oleh pimpinan Bersatu untuk ambil alih pengurusi, walaupun majoriti pimpinan dalam PN nakkan Hamzah, tapi of course jadi bila kata dinaikkan orang lain inilah akan jadi pengurusi PN. Inilah yang akan dilakukan. Ini yang diusahakan untuk kurangkan pengaruh Hamzah dalam ni. Saya sebagai NGO, pemimpin NGO, dikatakan sibuk dengan parti, saya akan masuk campur kerana kita nak pembangkang yang kuat. Begitu juga masa zaman Najib, orang pun masuk campur, tekan supaya Datuk Seri Najib berundur, supaya dapat pengganti baru menghadapi PIU ke 14 2018. Tapi dia lagi nak pegang sampai 2018 punya PIU lingkup. Ini akan berlaku bersama dengan Bersatu. Kalau masih lagi nak pegang, kita yang rugi, orang lain yang rugi. Kursi akan banyak hilang. Sabotaj dalam parti sendiri, dalam pada calon-calon parti sendiri pun akan dilakukan. Habis kalah guyup PN. So PH akan berkuasa, DAP akan bertambah kursi, PAN akan bertambah kursi, PKR akan bertambah kursi. Dia akan seronok pindah apa-apa perlembagaan dalam negara kita. Habis, hancur Melayu.